Okay, cerita ni baru je jadi bulan lepas, OH. Yang terjadi ni, kisah ni tak tahulah nak kata seram ke tak, tapi ada iktibar lah untuk kita. Okay, ini terjadi dekat saudara saya, tapi saya tak beritahu belah mana apa semua sebab untuk mengelakkan aib kan. Okay, makcik saya ni dia berkahwin dengan seorang lelaki ni lah, kiranya saya panggil bapa saudara. Okay, bapa saudara saya ni dia seorang penagih. Oh, okay. Jadi dari muda sampailah anak dia dah besar, dah habis sekolah apa semua, memang keluar masuk ni je lah pusat. Jadinya bila anak-anak semua dah besar dan dah ada yang kahwin, tapi ada 2 orang lah yang belum berkahwin, duduk dengan makcik dengan pakcik saya ni. Jadinya disebabkan kisah lalu yang ialah family tu je yang tahu apa yang terjadi lah. Jadinya anak-anak kiranya sepupu saya lah, sepupu saya ni dengan makcik saya ni tak mempedulikan arwah pakcik saya tu. Jadinya diorang hanya macam rutin harian, pakcik saya tu dia akan duduk dalam bilik je, dia tak keluar. Kalau nak makan minum ke apa, pandai-pandailah ambil sendiri dekat atas meja yang makcik saya siapkan. Jadi bulan lepas ni makcik saya tu dengan anak-anaknya, ada seorang je yang tinggal kat rumah, yang lain tu pergi bercuti ke Langkawi. Jadi yang bekerja tu yang tengok-tengokkanlah bapak dia. Lepas tu pada kiranya waktu hari yang diorang pergi Langkawi tu, mak dia dah pesan lah nanti belikan makanan je letak tu, pandai-pandai lah ayah dia nak makan ke tak. Jadinya yang arwah ni pernah bercerita dengan jirannya dan juga pernah bercerita dekat saya punya abang, yang dia bagi tahu yang makcik saya tu dan anak sepupu memang tak pedulikan dia lah, dia ni tunggu mati je dia cakap. Lepas tu dia, yelah mungkin dah keadaan dia pun dah teruk sebabkan ni kan, sebab apa tu kesan dia ni, tapi dia dah bertaubat lah, Alhamdulillah. Sebelum kiranya dia meninggal tu dia memang dah pergi masjid apa semua, jaga solat 5 waktu apa semualah, sempatlah dia kado-kado ni semua yang dia tinggal apa semua tu. Lepas tu jiran satu hari tu jiran tu pun kenalan saya lah, diorang terhidu bau busuk yang amat sangat. Lepas di bawah angin lah. Waktu tu dah hari ke-3 yang makcik saya pergi bercuti ke Langkawi lah. Anak dia yang perempuan tu bekerja. Lepas tu diorang tengok macam macam pelik lah. Ada macam langau menuju pergi ke tingkap yang ada lubang, rumahnya ada lubang angin tu kan. Jadinya anak kiranya sepupu saya tu balik kerja, jiran tu bertanya, ada apa dekat rumah bau busuk sangat ni katanya. Tak ada lah, dia tak ada cium bau apa pun dia cakap kan. Lepas tu jiran tu tanya, mana ayah? Ayah ada dalam tu, tengok ayah okey tak? Dia kata okey je, dah bagi makan. Dah, tadi dah makan dah pagi tadi, ni baru balik ni baru nak bagi dia makan kan, dia cakap. Lepas tu dia masuk, dia pergi tengok makanan tu habis dah habis. Dia tengok makanan tu habis. Jadinya 3 hari tu memang dia tengok makanan memang tak ada. Dekat atas meja tu memang habis. Lepas tu dia pun pergi tengok, dia tengok ayah dia tidur. Tapi sebenarnya ayah lepas yang makcik saya dengan anaknya yang lain tu balik, diorang cari bau tapi diorang tak pergi cek dekat bilik pakcik saya tu. Baik, bila jiran pergi, sebabnya dah busuk, mengganggu bau, memang dah mengganggu kawasan kampung tu. Jadinya diorang pergi tengok, diorang tak pergi tengok kan dalam bilik tu, diorang cari ingat tak bangkai tikus ke apa tak.
Sebabnya yang anaknya ni bagi tahu tadi, ayah dia makan sebab makanan tu 3 hari memang habis. Lepas tu jiran tu yang pergi tengok, kata pergi tengok bilik ayah kamu kot ni, kot dah pergi tengok ayah kamu okey ke tak. Sebab dia orang dah syak dah, bau tu memang memualkan, memang lain-lain bau tu, dia orang tak pernah hidup. Yang jiran tu pergi tengok dengan anak dia, jenazah tu dah membengkak, dah mengeluarkan air, lalat dah penuh dengan langau, dah pecah. Allahu Akbar. Ya. Jadinya dah jadi kes polis lah. Sebab anak dia bagi tahu memang dia bagi makanan memang habis. Lepas daripada tu kiranya polis gertak lah, katanya kamu cakap betul-betul, kamu bagi ke tak ayah kamu makan ni. Kalau makan tapi kalau tengok pada ni, ayah kamu ni dah meninggal beberapa hari dah ni. Bayangkan dia kerja tapi maknanya ayah dah tak ada, dah beberapa hari dia tinggal bersama dengan mayat. Allahu Akbar. Tak ada apa yang terjadi. Tapi lepas saja masa tu tak jadi apa-apa lagi. Okey, dah bawa polis dah bawa pergi forensik apa semua, dah kebumikan. Malam pertama tu lah baru berlakunya gangguan. Bunyi rintihan dia panggil anak dia. Saya tak nak bagi nama yang anak dia yang betul. Kira saya katakanlah nama dia Jamilah kan. Jamilah, ayah lapar. Lepas tu bunyi rintihan. Jadinya semua yang ada dalam rumah tu boleh dengar daripada bunyi dalam bilik tu. Masya Allah. Jadinya berlangsung sampai 7 hari. Dalam masa yang sama diorang ada panggil perawat untuk pulihkan rumah. Jadinya perawat tu bagi tahu, saya tak tahulah perawat yang dipanggilnya tu sama ada dukun ataupun perawat Islam ke, tapi dia bagi tahu dia tak panggil roh, dia tak panggil korin, tapi dia panggil dia tak panggil korin ataupun ni, dia panggil ayah kamu ada lagi dalam bilik tu, dia cakap. Kamu semua ada buat salah dengan dia, sebab tu dia tak mau pergi. Sukma. Mungkin lah juga sebabnya dia bagi tahu macam tu, dia tak cakap faham. Dia cakap tu, ayah kamu masih ada lagi dalam ni, dia macam dia mungkin waktu dia meninggal tu, yang itu ulang-ulang yang tu. Mungkin, tapi nak kata dia lapar, tapi masalahnya makanan yang atas meja tu semua habis. Jadi dekat situ pun misteri juga tu. Jadinya walaupun ni dah kirakan ni kiranya belum hari ke-40 lagi lah. Saya pun tak ada pun pergi tanya apa, sebabnya melibatkan aib kan, tak nak lah ni. Tapi saya tak pasti sama adanya masih gangguan tu masih berterusan ataupun dah okey, sebabnya diorang dah panggil perawat. Kalau saya tak boleh bayangkan, mungkin saya trauma, sebabnya bayangkan bila kita dah tahu ayah kita tu dah tak ada. Beberapa hari kita boleh duduk satu rumah tanpa, yelah, bayangkanlah dah meninggal kan. Betul. Tapi saya bukanlah kisah pasal mayat tu. Yang saya terkesangnya tanggungjawab kita sebagai seorang anak kepada ayah ni. Ya, betul. Sebab sampai kiamat pun dia tetap juga ayah kita walaupun apa yang dia buat sekalipun. Jadi saya rasa agak terkesan lah, dan rasa macam itulah, mungkinlah sekejap lagi saya akan buat ulasan lah sedikit. Sebabnya macam mana tu penyesalan tu mungkin akan dibawa sampai ke mati. Betul tak? Betul. Sangat betul. Ya.